Tapi di situlah kami menimba banyak pengalaman, banyak ilmu kami dapat kumpul dengan kita punya ikon kita iaitu Ustaz Asma Harun, Ustaz pilot iaitu Ustaz Luqman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikram Rohi binti Ibrahim. Wife saya di tepi ni Syazwani. Kami dari Kota Baru Kelantan. Dan untuk haji kali ini kami memilih package Clock Tower B, di mana Clock Tower B ni lah package yang paling panjang lah, iaitu 45 hari. Jadi ni adalah hari-hari terakhir kami dekat sini. Kami bermula dekat Mekah dan selama dekat 40 hari ke sana, dan ni adalah hari terakhir kami di Madinah. Kenapa saya paling respect insaf ni iaitu berkenaan pengisian lah. Pengisian terutamanya semasa di Aziziyah, di antara 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah itu betul-betul kami prepare untuk mengerjakan haji. Kita prepare betul-betul untuk menghadapi hari wukuf iaitu hari Arafah. Dan di sana walaupun mungkin persediaan kami tak berapa lengkap dekat di Malaysia, tapi di situlah kami menimba banyak pengalaman, banyak ilmu kami dapat kumpul dengan kita punya ikon kita iaitu Ustaz Asma Harun, Ustaz pilot iaitu Ustaz Luqman Hakim. Jadi di situ memang salah satu macam intensif lah. Intensif sama 10 hari tersebut, intensif ke sana. Memang saya sangat terkesan dengan info yang diberikan, tutorialnya setiap hari mesti ada. Sampai kami ni dah tak larat lah. Tapi insyaAllah kami gagahkan juga, kami ambil take note semua. Dan benda-benda sama sangat memberikan kami persediaan yang mantap untuk kami mengerjakan haji dan untuk kami prepare pada hari Arafah lah. Haji itu Arafah. Jadi selepas pada Haji Arafah tu, daripada Arafah, mabit di Muzdalifah, alhamdulillah semuanya pengalaman saya rasa cukup bermakna bagi kami. Dapat laluinya dengan sempurna, walaupun ada, of course memang ada hiccup here and there, tapi tak ada masalah. Saya rasa pengurusan insaf telah memberikan satu usaha yang terbaik lah. Apa masalah, pengurusan akan cuba tackle dengan sebaik mungkin dan mereka akan memberikan solusi yang bagus lah. Jadi jangan risau, insyaAllah kita semua ni Jumaat Haji pada tahun ini iaitu 1447 Hijrah, InsyaAllah di bawah jagaan yang terbaik dan mantap daripada pengurusan insaf lah. Itu saya boleh simpulkan. Okay. Kalau jangan ragu, jangan kalau ada antara list contohnya pada tahun depan ataupun 2 tahun lagi, mungkin boleh consider lah, mungkin boleh consider insaf ni antara yang terbaik untuk dipilih nanti, insyaAllah. Insaf dulu baru haji, alhamdulillah.